Topik 5. Kod etika dan profesional. Terdapat 4 prinsip yang saya nak tekankan. Yang pertama, orang awam. Yang kedua, pelanggan dan majikan. Yang ketiga, produk. Dan yang terakhir ialah pertimbangan profesional. Jurutera perisian perlu memastikan keselamatan dan kesejahteraan pengguna, data kesihatan dan lokasi dilindungi supaya masyarakat boleh membuat keputusan bijak tanpa rasa takut. Jurutera perisian bertanggungjawab memastikan MySejahtera memenuhi keperluan kerajaan. Sebarang risiko dilaporkan dan diselesaikan bersama. Produk perisian mestilah berkualiti, selamat dan boleh dipercayai supaya pengguna yakin dengan sistem yang stabil. Jurutera perisian menggunakan pertimbangan bijak untuk menilai risiko cyber, privasi dan juga kesan sosial. Keputusan teknikal ini memang selaras dengan nilai moral dan undang-undang di negara kita, Malaysia. Kesimpulannya, kod etika dan profesional adalah asas pembangunan kepada perisian yang bertanggungjawab. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih menonton. Bye.